Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarah wa salaka tariqahu wa istanna bi sunnatihi wa man ihtada bi hudah wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Yang berhormat Ustaz Ahmad Hadiawan, Naib yang di-Ketua Dewan Ulama, yang berbahagia Ustaz Abdul Qadir, Pengarah Jabatan Terbiah, yang berbahagia Ustaz Zulkarnain, Setiausaha Terbiah, Lajnah Terbiah PAS Negeri, semua ahli-ahli jawatan kuasa anjuran majlis kita pada malam ini, semua para ulama, nuqaba, hadirin hadirat, muslimin musliman yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang baik dan mulia ini dapat sama-sama kita adakan lagi majlis seperti ini, dan ini merupakan rangkaian atau urutan daripada majlis yang kita telah buat dulu di Madu, dan ini merupakan kali ketiga yang telah kita adakan, iaitulah berhubung dengan majlis nuqaba. Dan majlis ini, program seperti ini adalah khusus untuk para naqib di dalam memimpin usrah masing-masing di tempat masing-masing. Ini sangat penting. Dan sebelum ini pun kita telah ikuti beberapa siri, dan ini termasuk sudah sampai siri yang ketiga. Mudah-mudahan dengan munaqasyah, penerangan, penjelasan, kaedah, cara pendekatan yang telah kita sama-sama ambil dan bertukar-tukar fikiran itu, diharapkan usrah yang akan kita bawa, akan kita pimpin, akan kita pandu daripada tarikh ini kepada masa yang akan datang lebih baik dan lebih terselah dan lebih bermutu dan lebih dapat kita tingkatkan daripada masa ke semasa, sehinggalah kita mendapat satu tahap yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat semua, alhamdulillah, kita sesi tadi telah kita dengar kaedah dan juga usrah yang perlu kita lalui sebagai pemimpin, sebagai pengendali, sebagai naqib. Dan pada giliran saya ni, saya akan bertukar-tukar fikiran dan juga kita bermunaqasyah. Saya tidak bentak-ketak kerja sebagaimana telah disebut oleh ustaz kita tadi, kerana benda ni dah ada dalam buku ni, Afat al-Tariq atau Wabak Sepanjang Jalan. Kita boleh baca, kita boleh teliti, kita boleh dalami. Walau bagaimanapun, saya gunakan ini sebagai pencetus supaya untuk lebih kita teruka pada masa depan. Tuan-tuan sekalian, saya rasa ada baiknya saya sebut ulangi bahawa buku ini ditulis adalah semata-mata untuk membentuk jati diri kepada doa, kepada da'i, khasnya kepada nuqaba. Sebagai manusia, sebagai insan, kita yang telah memberikan diri kita untuk Allah dan Rasul, untuk umat Islam di dalam mencapai keredaan Allah ini, akan melalui beberapa perkara di dalam hidup kita. Dan hal ini merupakan cabaran yang kita kena lalu, mau tak mau. Di dalam buku ini dan juga buku-buku yang
seterusnya dia ada, sebenarnya ada 3 juzuk buku ni. Ni buku asal, ini buku terjemahan. Bagi orang yang boleh baca asal, bagus baca yang asal. Bagi orang yang tidak ada kesempatan, boleh baca buku terjemahan. Baik. Dia mencatatkan dalam 3 volume ni, 3 juzuk ini, ada puluh-puluh, ada 36 penyakit. Buku ni sebenarnya menguraikan penyakit yang mungkin dihadapi oleh sebahagian daripada kita. Inilah penyakit-penyakit. Bukan semua, mungkin ada 1-2 pada seorang, atau mungkin banyak, ikut keadaan orang. Jadi apa yang telah ditulis oleh dalam buku ini adalah menguraikan penyakit, menceritakan penyakit yang mungkin akan kena kepada kita sebagai orang yang berdakwah di jalan Allah, mendukung Islam. Dan penyakit ini banyak. Sampai itu dia akan hurai asal usul penyakit, bagaimana penyakit ini akan ada di dalam masyarakat, dalam jiwa, bagaimana cara mengatasi, faktor-faktor muncul. Itu adalah standard buku ni. Jadi kita ni sebenarnya kita adalah di antara yang perlu baca. Selain daripada itu, banyak buku-buku dahulu yang boleh kita baca di dalam bab yang sama. Saya ingin sebut seperti buku Ihya Ulumuddin. Kalau penyakit ni dalam buku kita Ihya Ulumuddin, atau Mukhtasar Ihya Ulumuddin, atau Mukhtasar Minhajul Qasidin, atau buku yang seumpamanya, ialah tentang bab al-muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan. Jadi tuan-tuan, pada malam ini kita akan lihat satu perkara yang boleh, penyakit yang boleh membinasakan atau memusakkan atau memusnahkan individu atau jemaah di dalam kehidupan. Ini yang sangat kita penting yang kita lihat, agar penyakit ini tak ada. Kalau ada, nak berubat lagu mana? Baik. Penyakit yang ketiga ni kalau kita kata ni penyakit package ni, kecil mani, darah tinggi, lemah jatuh, buah pinggan, tak tahu nak hak mana ni. Tapi penyakit ni, penyakit dia tak nombor 3 besar di dalam diri seseorang atau dalam diri jemaah. Ni penyakit ni penyakit besar, iaitu isti'jal, gopoh, terburu-buru atau lorak tak tentu kali. Saya tambah lorak tak tentu kali. Lorak ni molek, tapi hak tak tentu kali tu gopoh tu. Gopoh pun molek, hak gopoh tak tentu kali tak molek. Nak cepat ni molek, tapi cepat tak tentu kali tak molek. Jadi hak ni nak bincang hak gopoh, hak lorak, hak cepat tak tentu kali. Hak pasal tidak ada kaedah, strategi, perancangan dan sebagainya. Baik tuan-tuan, depan tuan-tuan itu ada seketah. Ketahnya selah tapi 2 muka. Selah 2 muka. Jadi Jabatan Tarbiyah kitanya catat ringkasan tajuk perbincangan ada ni. Kerana itulah saya rasa ketah ni sebagai panduan, nak dalam kena beli buku. Ada dah kah? Beli dah? Kalau hak beli klik baca. Kalau beli saja tak apa nak tak jadi tu. Kalau tak ada lagi, buatlah lagu mana yang boleh ada. Nak beli ke tak beli tu boleh. Kalau orang kata amu tak ada, tak kena beli. Tak, kalau ada orang bui pun tak apa. Orang bui tak apa. Baik. Kita pergi yang pertama. Pengertian. Pengertian gopoh. Dari segi arti gopoh ni, kita apabila kita nak masuk sesuatu perkara, kita tengok dulu dia punya terminologi dia, arti dia, arti bahasa dia, baru kita boleh faham maksud hak kita nak pergi. Dari segi bahasanya, baca hak Melayu lah. Dari segi bahasanya, ingin atau keinginan untuk menyegerakan atau mempercepatkan apa-apa yang dihajatkan. Itu mana gopoh. Nak suruh cepat, segera. Atau mana dia juga
Orang yang inginkan agar permintaannya terlaksana dengan cepat, minta boleh lalu. Ini biasalah gitu. Atau juga gopoh ni di segi bahasanya memerintah orang lain untuk segera dalam satu masa buat masalah. Kita suruh orang nak suruh siap lalu, kita nak suruh boleh lalu, kita nak suruh dapat lalu. Tu orang panggil sifat segera, makna segera. Barang ni ada berlaku buat kita. Kalau kita pergi jabat, orang beratur, Allah, kita nak larat, kita foto kira kan, tu segera, apa tak melera kat orang duk tunggu lama. Kita pergi foto, lepas tu kata hebat aku boleh dulu pergi ke dia. Hebat ke apa lah kata, tidak hebat lah kata, tak tutup kalu tu, apa tu kalu orang beratur lama ke main, kita pergi buat foto tu pasal gopoh. Salah satu cara, salah satu makna gopoh. Jadi dari segi istilah gopoh, isti'jal ialah keinginan untuk mewujudkan perubahan atau realiti yang sedang dialami oleh kaum muslimin dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya, tanpa menilai kesan buruk yang akan berlaku, di samping tidak memahami suasana persekitaran yang melingkungi mereka. Itu di segi definisi dia. Iaitu supaya perubahan ni berlaku cepat, tak kira lagu mana realiti, lagu mana umat Islam dalam masa yang singkat. Tanpa tengok kesan buruk yang akan berlaku, di samping tidak tak faham suasana sekitar yang berlingkungan mereka. Nak ubah sekelip mata, nak ubah biar cepat. Jadi tuan-tuan, ini adalah definisi lorak gaduh, gopoh, terburu-buru yang tidak sihat. Definisi dia. Atau dengan kata lain, isti'jal merupakan cara-cara dakwah yang menginginkan hasil yang maksimum dengan waktu yang singkat mungkin, ataupun dengan tenaga yang paling minimal. Supaya dapat maksimal, hasilnya bagus, tapi dengan masa yang singkat, dengan tenaga yang sikit dan sebagainya. Itu maksud isti'jal. Saya rasa benda ni jelas. Hak tu dia terang muka gapo bu isti'jal gapo. Itu di segi istilah, definisi bahasa dan juga istilah. Kemudian sini dia panggil isti'jal, lorak ni, gopoh ni, terburu-buru ni menurut pandangan Islam lagu mana? Boleh ke tak gopoh ni? Boleh ke tak gesa-gesa ni? Boleh ke tak nak belorak ni? Boleh ke tak? Jadi sini kita tengok isti'jal ada dua. Belorak ni dalam Islam ni, Islam tengok ada dua jenis. Isti'jal yang tak molek, isti'jal yang molek. Ada bagai kena buat cepat ni bagai molek, ada bagai gopoh bagai tak molek. Lagu mana isti'jal hak molek? Kita tengok hak molek ialah apa sahaja yang lahir dari penilaian yang terperinci terhadap kesan dan akibat yang baik yang bakal timbul, di samping mengenal pasti situasi dan kondisi yang ada, dan setelah terlebih dahulu menyingkap segala sesuatu secara pasti, serta memiliki persiapan yang jitu serta proses telah pun tahapan yang benar. Mana buat dengan cermat, perhati dengan molek, beri perhatian cukup dengan kajian, strategi dan sebagainya. Itu kita panggil isti'jal. Kalau buat cepat pun cepat yang terpuji, cepat yang dibenarkan. Kemudian isti'jal atau belorak yang tercela adalah jika didorong oleh keinginan spontan dan sama sekali mengabaikan perhitungan yang matang, dan dengan perkataan lain pengambilan keputusan secara cepat
namun dengan cara nekat atau membabi buta. Ini yang tidak bagus. Kerana itulah cepat ni tabiat manusia. Nak cepat ni tabiat manusia. Supaya kita tengoklah. Tengok mana-mana pun orang nak berlarak. Bawa kereta nak berlarak. Bawa kereta jalan aja. Oh, ramai orang berlarak. Tu cik pesen manusia. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut khuliqal insanu min ajal. Maksudnya jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru pada serba-serbi. Nak cepat belakang. Itu tabiat manusia. Tak boleh nak kata dia. Allah buat gitu manusia. Dia tidak tercela, cuma kita kena isih molek. Lama berdoa pun tak sih juga. Senyik lama tak sih juga. Bukan kata terburu-buru ni kita kena senyik. Tak. Tepat-tepat kena cepat, tepat-tepat kena perlahan, tepat-tepat kena dengan gaya dia. Ada 3 perkara hak kena buat cepat. Kena buat cepat. Bukan gopoh, kena buat cepat. Gopoh ni selu-selam, amba rasa lebih gopoh ni maksud selu-selam. Tak tahu. Hak ni amba rasa isti'jal ni kalau nak terjemah logat ni boleh jadi tidak menjadi masalah nak cepat. Tapi hak selu-selam tu tak sih. Hak ni hak tak boleh nak masuk dalam kamu dewan. Kerana tu tak. Amba lala ni amba sorang lah kalau tu terjemah isti'jal dalam konteks ni. Hak selu-selam. Bola. Boleh juga. Mana tak erti ni orang dia bahasa tak ada display ni. Ni isti'jal. Baik. Nak logat biasa je. Baik, 3 perkara. Hak kena cepat tapi tidak tertentu hala kena cepat, iaitu apabila ada kematian kena cepat urus sipil. Tak boleh duk taruh lama. Tu kena cepat. Kalau berjihad kena jalan cepat. Tak boleh jalan melengah lagi jihad. Ni melengah jalan. Tak boleh. Kena jalan cepat, tegah. Dan kalau jumpa jodoh kena kahwin. Ini 3 perkara Rasulullah sebut kena cepat. Jenazah kena urus dengan cepat. Yang kedua, jalan dalam berjihad kena jalan dengan cepat. Yang ketiga ialah apabila dah jumpa jodoh, kahwinlah. Tak usah duk tunggu 4-5 tahun nak sesuai diri kan apa tu kan. Waktu tu tak kena dengan Islam. Dah lama kenal ni, nikah sementara cerai dah kenal lama. Dia puas. Baik. Kemudian isti'jal yang tercela. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitu Rasulullah bersabda, kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'si fayunshaqqu ithnain wa ma yasudduhu dhalika din wa ma yasuddu an dinihi wa yubashshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi an 'azmin aw 'asab wa ma yasuddu dhalika an dinihi wallahu la yutimmanna hadhihi al-amr hatta yasir rak min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Ini hadis yang berhubung dengan isti'jal, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan kepada Khabbab bin Al-Arid semasa dia datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ala tad'u lana ya Rasulullah, tak bolehkah Rasulullah tolong doa pada buat kami, teruk dah kami ni kena macam-macam seksa kesusahan macam-macam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis ini, maksudnya seorang lelaki di zaman sebelum kamu, Rasulullah kata, digali lubang lalu dimasuk ke dalam lubang tersebut, kepalanya dibelah dua dengan gergaji, namun ia tidak meninggalkan agamanya. Tubuh badannya disikat dengan sisir sehingga terpisah daging dari tulang dan urat-uratnya.
namun sama sekali dia tidak meninggalkan agamanya. Demi Allah, Islam ini akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang dalam perjalanan dari Sana'a ke Hadramaut tidak perlu takut hanya kepada Allah, dan tidak perlu bimbang kambing-kambing terhadap serigala, tetapi kamu ini gopoh dan terlalu terburu-buru. Ini adalah isti'jal yang tidak dikehendaki. Jadi ini adalah kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar, mengatur, menyusun, menterbiah, mendidik, dan menyebut bagaimana perlu kesabaran dan ketelitian dan panjang nafas, dada lapang, dan tidak gopoh di dalam berdakwah, di dalam nak kepada Islam. Islam ni kita kena ingat tuan-tuan, Islam ni agama Allah. Agama Allah yang kita anuti. Apabila dia agama Allah, kena kita faham, kena kita buat, kena kita ikut supaya Allah ajar ke Nabi. Baru hasilnya jadi comel. Jangan kita buat ikut kita. Isti'jal ni ikut kita ni, kita nak buat, kita fikir gini gitu. Dan kita ada kaedah, ada cara yang sepatutnya kita beri perhatian sungguh-sungguh. Dan kita ni apabila kita faham agama kita pegang ni agama Allah, hak Allah, maka kita kena turut Allah. Tujuan matlamat tertinggi daripada hak kita nak ni ialah supaya Allah redha kita. Biar jelas kita duduk dalam lepas ni, kita duduk dalam gerakan Islam, gapo kita nak biar jelas molek. Kalau tak jelas nyayuk kita buat nyayuk kita nak gapo? Kita nak Allah redha kita. Kalau kita tidak nak Allah redha kita, abu angin ya jadi amalan kita ni, supaya kita kumpul malam ni pun jadi abu angin ya, tak jadi kamu satu. Kalau niat kita tidak mendapat keredaan Allah, keikhlas terhadap titah perintah Allah, tak jadi kamu satu. Percayalah hak Allah raya, bukan percaya kamu. Allah kata kalau kita buat amalan tidak ikhlas kerana dia, Allah tak terima. Kerana itulah dia ajar kita baca doa iftitah. Dah. Lillahi rabbil alamin. Inda salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kena kita putus jelas, biar jilah molek, baru kita boleh buat. Tidak kita nyayuk kita kerja dalam pilihan raya habis ring, PT habis, masa habis, tak tidur malam, balang orang pula tu kadang-kadang. Bapa pergi balang orang, balang dia kerana dia balang kita. Tak betul. Kita kalau balas pun untuk mendapat redha Allah. Kalau saya kat orang pun untuk mendapat redha Allah. Bui benar kat orang pun untuk mendapat redha Allah. Tak bui pun untuk mendapat redha Allah. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Lillah belaka. Man ahabba lillah, siapa sayang kepada seseorang kerana Allah. Tak kenal kat orang pun kerana Allah. Bui benar kat orang pun kerana Allah. Tak bui benar kat orang pun kerana Allah, kerana menjalankan titah perintah untuk mencapai redha Allah. Itu baru sampai ke stesen dia. Kalau tidak, dia habis ke tengah jalan yang minyak. Nyayuk. Amalan kita akan sia-sia. Kerana tu tuan-tuan, hamba nak peringat benda ni kepada hamba dan kepada kita semua, khususnya kepada nuqaba yang memimpin
setepak masing-masing. Ni hak kita kena peringat orang lain. Bapa kita buat lillahi ta'ala. Kerana itulah Allah Subhanahu wa ta'ala nak kita buat amalan lillah, bukan untuk dia, bukan untuk siapa-siapa. La tusyrik billah, jangan kamu syirik terhadap Allah. Hak ni kena pacuk molek, baru amalan kita jilah molek dan akan mendapat penerimaan dan keredaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kita boleh mengata apa? Lillahi ta'ala, untuk mengingati Allah, untuk zikrullah. Kerana tu ada orang bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang lebih baik amalan solatnya? Rasulullah jawab, aktsaruhum zikran lillah, orang yang paling banyak mengingati Allah. Ditanya lagi, siapakah orang yang berpuasa yang paling baik? Rasulullah menjawab, aktsaruhum zikran lillah, orang yang paling banyak mengingati Allah. Begitulah juga haji, begitu juga sedekah, begitu juga semua sekali dalam hidup kita. Aktsaruhum zikran lillah, orang yang paling banyak mengingati Allah kerana dia nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup dia. Apabila Allah redha, alhamdulillah, dia bagi syurga. Kerana itu para sahabat mendapat title yang paling tinggi, dan kita doakan kepada mereka dengan title yang paling tinggi, radhiyallahu anhu. Saja-saja kata-kata Rasulullah letak, Allah letak, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah redha kepada orang mukmin ketika mereka telah memberi bai'ah kepada Rasulullah di bawah pokok. Radhiyallahu, Allah redha. Apabila Allah redha, maka selesai semua masalah. Kita mari sini, kita berada di sini, kita duduk lama dah di dalam hidup kita ni, kita gabungkan diri kita di dalam Jemaah Islam, Hizbul Islamin, untuk mencapai redha Allah. Apabila jelas sini, kita berjalan dengan perjalanan yang baik, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, fenomena isti'jal kita boleh tengok fenomena dia, gapo hak berlaku. Fenomena ni mazahir dalam bahasa Arab. Isti'jal merupakan bentuk dan wajah yang bermacam-macam. Antara lain, mereka yang melibatkan dengan jemaah dakwah sebelum sampai kepada tahap wajar dan sebelum dikenal pasti tentang keilmuan, kemampuan dan persediaan mereka. Belum siapa waktu yang cukup, tak matalah dalam bahasa muda. Isti'jal serupa budak duduk sekolah rendah, tak nak kecek serupa orang duduk universiti. Itu isti'jal lah tu. Orang yang baru masuk sehari dua di dalam jemaah nak jadi pemimpin, isti'jal tu, belorak tu. Tak wi jadi ketua, mecok. Itu isti'jal apa lah tu. Tapi hak tu hak tidak duduk dalam tarbiyah. Kalau hak duduk dalam tarbiyah, insya-Allah dia tidak, dia belorak. Dia jawab ni sebenarnya tak usah terkekeh. Sayyidina Umar dia kata, aku tak sih jadi apa ni, jawatan apa-apa kecuali sekali, dia kata, iaitu pada perang Khaybar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, esok aku akan beri bendera ni kepada orang yang Allah akan beri kemenangan melalui dia. Oh, tika tu aku nak, dia kata. Malam tu tak boleh tidur. Nak apa? Nak pergi perang, nak bawa bendera. Esoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidina Ali. Pergi ke Sayyidina Ali, dia tak apalah. Tidak kata, tak pergi kamu, tak boleh kamu nak marah lagi. Tak ada apa. Nak rakyat dia nak, tapi tak pergi ke dia. Dia pergi perang juga. Ini fenomena isti'jalnya. Tak pergi kamu, tak boleh lamanya. Itu di antara
tak molek. Boleh hadi tuan-tuan, kita boleh nak gapo saja, kita boleh nak untuk berkhidmat, untuk buat kebaikan. Tiba-tiba kita tidak terpilih, tak ada masalah. Siapa yang dipilih? Silakan. Kita duduk alik belakang dia. Kalau orang apa ni bui tugas, payah. Kena duduk depan orang ni. Tapi kalau dia kena, wajib kena buat. Kerana tu tuan-tuan, perkara-perkara isti'jal ni itu salah satu. Banyaklah contoh boleh kita lihat dalam fenomena hidup kita. Kemudian yang keduanya antaralah ni mempertabatkan sesetengah pendakwah ke tahap yang tinggi sebelum mereka matang, stabil kepribadiannya. Ini boleh jadi bukan dia, orang latih dia. Dia tak siapa lagi situ, tapi orang tugas dia ada. Ni lorak juga, tapi lorak bukan dia, orang lain pelorak ke dia. Dia tak bersedia lagi. Orang beri dah tugas besar. Yang ni orang panggil isti'jal juga dari pihak lain, bukan dia. Yang ketiganya, melakukan tindak tanduk liat walaupun kecil yang tidak berfaedah dan merosakkan dakwah. Dia buat kerja seorang. Dia rasa lama orang tua ni, puak-puak tua ni, puak kena musuarak dulu, kena baca dulu. Lagu ni aku pergi dulu. Pergi dulu tu pun nak bagi banyak. Ada dalam buku ni dia cerita seorang insan yang baik, tetapi belorak, akhirnya mati. Akhirnya mati sebab dia ikut jalan tak betul. Dia tengok orang-orang lama ni, puak-puak ni, orang tua ni lama belaka. Lagu itulah tuan-tuan. Amo zaman-zaman muda-muda dulu, kita nak belorak. Tengok orang-orang tua pimpin dia, kata dia ni buat berapa. Tapi dah kita jadi tua ni, mikir orang muda kita, lagu tu orang muda mikir. Orang muda nak belajar. Kerana tu Amar pernah jumpa dengan orang muda ni, pelajar universiti. Semasa Amar duduk, Amar pun masa tu budak-budak lagi, tidak jadi orang tua sepuan ni. Dia kata ustaz-ustaz kita ni lembek-lembek belaka. Ustaz tak boleh harap belaka, loleh belaka, tak tegah, tak hebat, tidak sepuan dia. Dia kata depan ramai, depan ustaz-ustaz lah. Dianya memang pelajar universiti. Enggak, kebetulan ada di kalangan hak ramai-ramai tu. Dia kata ustaz ni memang lagu ni lah ustaz. Kalau tidak kita panggil ustaz pula. Tapi nak tengok hak entah, hak berani, hak hebat ni. Dia kata ustaz tu raya, anda nak tengok entah ni setara ni juga kalau lepas bergaji. Selepas hantar graduate, selepas hantar beni, selepas hantar masuk masyarakat, lagu ni juga ke? Kalau setara lagu ni juga, baru kami rasa boleh percaya. Tobek universiti boleh kerja berapa lah kali sana. Ni dah orang belorak. Pasal apa? Lama dah alih ni. Lama. Nak kerja payah. Dah alih ni mentah. Nak rakyat ni tahun 80-an. Isti'jal. Dia tengok kau orang lama belaka, tengok kau orang tak kenal belaka. Jadi tuan-tuan, orang muda biasa lagu ni. Orang muda, orang tua pun ada juga. Perangai isti'jal ni, perangai orang. Tapi biasanya orang tua dia kurang sikit, muka ada tenaga tak apa banyak. Tapi sifat-sifat tu tidak boleh lari, ada pasal belorak. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati belorak ni. Kalau kita tengok, tuan-tuan tengok, ingat tak satu peristiwa orang ni, peristiwa ni lama, iaitulah peristiwa Kerling. Orang lama-lama dia ingat, orang muda-muda tak ada lagi, tak lahir pun ada lagi. Kerling ni bukan kerling mata, dia peristiwa Kerling hak pecah patung. Jadi ni adalah di antara isti'jal. Budak-budak ni tengok banyak sangat patung berhala berselerak, tak ada. Nak nanti kajian selesai tak selesai, nak atak orang, dia pakat puak-puak dia pergi musnah, pergi patah, pergi apa ni, pergi bom dan sebagainya. Kesal pada dakwah. Orang tekan selalu, orang tekan, orang ambil kesempatan tu. Sama ada kita buat tu
Kita buat ke orang buat, tapi orang guna kesempatan itu untuk memusnahkan dakwah Islam dan memusnahkan orang Islam dan gerakkan Islam. Sebagai contoh mudah, peristiwa Amerika tu, tahu apa tahu? Tak. PWTC 21 dah. Peristiwa tu tujuannya apa? Hasilnya learning. Kita tengok tu 10 tahun kemudian Iraq habis, Afghanistan habis. Tu dia punya negara Islam perang belakang lah. Di Yaman perang, di Syria perang. Tu hasil dia. Sama tak kira siapa buat, tapi orang kita boleh faham ini adalah sebagai aset kepada pihak-pihak lain untuk guna. Apalagi kalau diguna itu oleh orang Islam yang tidak terancang. Seorang je buat kerja kadang-kadang, tapi kesannya banyak. Karena itulah tuan-tuan, isti'jal ni fenomena yang sangat merugikan kalau kita tengok di dalam sejarah umat Islam. Kesan isti'jal. Kita tengok kesan isti'jal. Kita tengok faktor isti'jal. Runtunan kesan buruk isti'jal. Pertama, mengakibatkan futur. Futur ni kita telah bincang pada kali pertama dulu. Futur ni ialah mulanya cergah hebat, lepas tu dia jadi lunglai, dia jadi toksik, putus hangin. Futur ni juga berlaku kepada orang-orang yang tidak ada jawatan di dalam parti. We put demo lah, mulanya cergah molek, we put demo lah. Begitu juga orang tua, dia toksik dah, berhenti lama, we demo orang muda pula. Ni ialah futur. Dia kita tua cara tua, muda cara muda. Dia amal agama ni tak nanti kamu supaya semaya. Kita amal ibadat kita semaya. Semaya kalau tua kena berhenti ke? Tak kena berhenti apa? Buat cara kita. Muda pun kena semaya, tua pun kena semaya, sampai mati kena semaya. Berjuang dalam Islam ni mula daripada awal sampai ke akhir hayat. Takkan kita nak siapa satu perekat buat berhenti apa? Kita buat cara kadar hak kita boleh. Tidak kena berhenti. Hak ni ada kesilapan ni sebenarnya dalam pemikiran. Ramai ni. Nah. Siapa satu perekat bikin orang muda lah, orang tua tak sah. Tak. Orang tua pun kena buat pasing tua dia. Baik. Orang muda lagi, mulanya kuat berjuang, mula buat kerja. Malaysia, siapa satu perekat putus hangin. Itu futur. Futur. Bukan futur. Kalau futur tu makan pagi. Orang Arab futur. Iftar futur. Ini futur bita. So, yang keduanya menyebabkan pengorbanan yang sia-sia. Sebenarnya pengorbanan ni kalau kita buat lillah tu dia Allah terima, tapi tidak terancang terurus. Jadi nyaya apa ni kita panggil rugi dari segi tenaga. Yang ketiganya gerak kerja terbengkalai dan terkandas. Dengan sebab seorang buat kerja belorak ni, maka semua rancangan yang telah diatur terbengkalai. Karena tu kalau kita tengok perkara-perkara ini kalau berlaku di dalam kita di kita dalam jemaah, dia akan memberi kesan yang tidak baik kepada perjalanan. Kita tengok faktor yang menyebabkan. Yang pertama ialah runtunan nafsu atau emosi. Ini satu tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebut khuliqal insanu min ajal. Dan manusia ni, orang ni, kita ni manusia ni, kita apabila sebagaimana Allah sebut ni, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajulan.
dan manusia berdoa dengan memohon supaya dia ditimpa kejahatan sebagaimana ia berdoa memohon kebaikan, dan samimanya manusia itu terburu-buru. Antara istiajar apa ni tabiat ni, kalau kita tidak itu molek, kita tengok ada orang yang kena musibah. Ada orang yang kena musibah, apabila kena musibah, kena kesusahan, dia kata baik matilah, doa biar matilah Allah. Dia tak tahu mati itu lebih molek ke tak. Tu orang panggil gopoh. Sebagaimana dia gopoh minta, ya Allah berilah kebaikan kepada aku, berilah kaya ke aku, berilah gopoh bui. Apabila kena kesusahan, dia kata biar Allah, biarlah binasa, biarlah rusak belaka. Itu panggil gopoh. Gopoh lagu ni lah gopoh tabiat manusia. Dan gopoh-gopoh seperti ini, kalau kita tidak urus dia dengan molek, dia akan jadi faktor-faktor yang tidak baik, penyumbang yang tidak baik. Yang kedua, semangat atau gejolak keimanan yang membara. Apabila kita dah kena usrah, kuat ni semangat, membara, mendidih ni. Hak ni kalau tak kena handle, dia pergi tepuh hoksi, dia buat kerja seorang. Kerana tu ahli-ahli usrah ni jangan banyak sangat. Tengok standard anak-anak murid kita. Kena tengok, hak ni kena perhati betul-betul. Apabila budak-budak ni dia semangat tinggi, tak dengar kata, dia nak buat tindakan sendiri, ini satu yang sangat bahaya. Kerana tu kalau usrah ni telah dibuat ni, kita kena didik dengan molek. Amat jumpa dengan beberapa orang yang berani mati. Hak orang yang terlibat dengan hak orang berani mati. Jaga orang berani mati ni. Ni peletup ni. Dia cerita gini. Dia cerita orang berani mati ni, dia mari, dia tengok ada orang ambil kepentingan dia untuk orang ni. Misalnya ayah dia mati, adik dia mati dan sebagainya. Orang ambil dia, pergi kecek dia. Hak ni hak untuk tujuan tidak baik ni. Dia kata ayah ada tak ada, semua keluarga tak ada, tapi anak-anak ada, atau adik-beradik ada, kecil-kecil lagi, anak saudara ada, apa katakan ni, siapa nak jaga ni? Dia pun tak terdaya nak jaga. Jadi orang kata, kamu buat hal ni, semua tani tanggung beres. Ini dah antara hak benar tak molek ke buat. Ada orang buat lagu tu. Hak ni tidak Islamik lah, tidak hak Islam. Ada juga letup tu orang ada hak tidak Islam pun ramai. Jadi oleh kerana belorak sangat, ilmunya tak ada, maka dia sanggup meletupkan. Kerana tu kalau kita nak tengok benda ni hak comel tak comel, dia geletup mana. Kalau dia geletup di pasar raya, di apa tu orang yang tidak tak molek. Kalau hak dia lawan sungguh, dia pergi tempat ken tentera apa tu, dia kata yang terarah, mati juga. Jadi tuan-tuan, runtunan sangat membara. Dan suasana semasa ni kita tengok tuan-tuan dalam masyarakat kita. Ya, kita hidup, selama kita hidup ni, masyarakat kita ni macam-macam masalah, macam-macam fenomena yang membosankan dan juga yang tidak serasi dengan Islam. Maka daripada tu timbul perasaan meluak-luak untuk merubah. Maka apabila timbul meluak-luak untuk merubah ini faktor juga untuk mendorong orang kalau tidak diurus dengan cara baik. Begitulah juga tidak memahami strategi musuh. Kita tak faham musuh duk pasal strategi. Musuh ni dia tidak tidurlah mana supaya kita nyenyak tidur. Dia ngaji tentang kita. Dia ngaji. Dia ada remote, dia buat remote control. Kerana tu tuan-tuan, apa ni, perkara-perkara ini kalau kita tengok strategi, umpamanya strategi orang Yahudi, Freemason ni dia tidak buat persidangan supaya orang Islam situ muktamar, sini perbincangan, situ dia buat dulu lagi. Cuma lah ni dia buat pelaksanaan. Itu Freemason. Dia jalan, dia tak bicara. Baik. Antara strategi dia ialah dia kalau sekiranya orang-orang yang tidak beri kerjasama dengan dia akan musnahkan orang itu.
dia akan musnah. Musnah orang ni dengan dua, terutama pemimpin. Dua ya. Hak ni hak jadi sama-sama. Yang pertama, dia musnah dengan risuah. Yang kedua, dia musnah dengan perempuan. Karena itu kita tengok pemimpin-pemimpin negara, hak resign, hak jatuh, dua tu. Maka setiap tragedi peristiwa itu, kalau kita belajar dan kaji, mereka adalah di belakangnya Freemason. Freemason ni orang juga nya, tapi dia menjalankan tugas ya strategi. Karena itu mereka sentiasa mengkaji. Hatta patipah kita ni, orang kaji dengan mendetail. Ustaz mak kita ni ada orang jaga dia. Orang jaga dia, perjalanan dia gimana, dia buat apa, kecek apa. Kita tak tahu. Ustaz kita ni jangan segar. Orang saya, orang jaga belakang, sungguh orang kaji belakang. Tapi janganlah takut siapa tak si jalan. Tidak. Amanah ayatnya strategi. Dia ni buat apa? Lagu mana? Gi mana? Buat apa? Kerja apa? Strategi lagu mana? Dia ngaji belakang. Kadang-kadang dia ahli tentang kita lebih daripada kita ahli kita. Karena tu tuan-tuan, ini musuh. Kita kena faham musuh. Musuh tengok lagu mana? Kita jangan kita tengok dia lah. Dia tengok kita. Walau bagaimanapun, benda ni gitulah berlaku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Itu benar kita. In takunu ta'lamun, kalau kamu susah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, mereka susah lagu tu juga sebagaimana kamu susah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kamu harap pada Allah hak mereka tidak harap. Itu berpihak pada kita yang berada di atas agama Islam. Yang seterusnya ialah berluasanya kemungkaran serta jahil cara mengatasi. Ini juga kemungkaran. Ni jadi nak cepat ni. Muka banyak tak boleh nak selesai. Muka banyak tak boleh selesai. Kat learn ni tuan-tuan, kalau kita tengok muka banyak dah. Kalau dulu kita tengok budak-budak tak pakailah mana, seluar ketat, dia pakai orang puai lah, dia pakai tudung tapi tangan tubik. Ni muka lah kita. Belorak lah kita nak pergi selimut dia misal. Tapi kita lupa kalau kita buat tindak kata, implikasinya berat daripada kita membuat. Karena tu dia kaedah untuk melarang mungkar ni kena faham pula. Fiqhu ingkarul munkar. Kena ada juga satu fiqh lagu mana nak larang mungkar. Banyak kena ngaji dia. Pakat-pakat ngaji lah. Begitu juga tuan-tuan kita tengok yang ke-10, kelemahan memiliki beban, memikul beban dan kesulitan perjalanan. Hal ni memang suatu realiti lah tuan-tuan. Kelemahan untuk memikul beban dan sebagainya. Kemudian kita pergi yang ke-8, berhasil dalam permulaan atau dengan beberapa cara tanpa menilai akibatnya. Boleh jadi sekali-sekali jadi. Benda cepat tadi sekali-sekali jadi, lalu kita rasa seronok dengan jadi sekali dan kita nak mengulangi cara gopoh tadi, tetapi akibatnya akan mudarat lebih banyak daripada keburukan. Saya nak pergi cepat-cepat ni, tengok dia itu banyak. Yang ke-9, tidak adanya program bagi menyerap potensi dan meredakan gejolak yang membara. Ini istiqjal ni boleh berlaku apabila tidak terurus. Orang tidak duduk dalam usrah molek, tidak ada bimbingan molek, tidak ada program molek. Orang apabila semangat dia nak buat kerja, tapi salurannya tak ada. Inilah yang menyebabkan jadi gopoh, jadi nak buat serta-merta. Yang ke-10, mengerjakan suatu amal tanpa mendampingi mereka yang berpengalaman. Ni biasanya orang tak ada pengalaman. Tak kira orang muda ke orang tua, dia tak ada pengalaman bidang tu, dia nak buat, jadi tak boleh buat.
Kita tak biasa cocok. Kita tidak doktor nak cocok orang. Kita tua dah nak cocok orang, tak boleh. Jangan buat kerja kena cari orang pandai. Kerana tu tak kira umur masalah lain, tetapi pengalaman adalah penting. Yang ke-11, lalai terhadap kaedah-kaedah sunnatullah yang berkaitan alam, jiwa dan syariat. Ini pun satu perkara yang besar dan hebat. Tadi saya nak baca satu hadis yang ke-8 tadi. Permula. Man ra'a amirahu syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa-siapa, biasanya orang tak puas hati kepada ketua ni, dia nak belorak ni. Siapa-siapa tengok ada kelemahan kepada ketua dia, sabarlah. Sabar. Dan kadang-kadang kita tuan-tuan ada perbezaan antara pandangan kita dengan ketua kita. Kalau kita ada dalam usrah, ada perbezaan. Baik, saya nak bawa peristiwa ni, peristiwa berbeza pendapat, benda yang boleh, iaitulah benda yang boleh berbeza, iaitulah Ibn Mas'ud dan juga Abu Dzar Al-Ghifari. Dia berbeza pendapat dengan Sayyidina Uthman. Ketika itu Sayyidina Uthman jadi khalifah. Ibn Mas'ud dengan Abu Dzar berpendapat bahawa semaya di Mina kosa dua-dua. Sebab yang pertama, alasan dia Rasulullah buat lagu tu, Sayyidina Abu Bakar buat lagu tu, Sayyidina Umar buat lagu tu, permulaan Sayyidina Utsman buat lagu tu, tapi akhir, pertengahan ke akhir dia semaya tamam. Ibn Mas'ud memberi pendapat yang berbeza. Dia tak suka dengan tu, keras. Abu Dzar pun tak suka, tapi terkena Ibn Mas'ud ni orang yang tegas, keras. Apabila semaya, dia semaya pak, orang tanya balik, nampaknya tadi tak suka, menentang. Apa semaya ni semaya pak juga, semaya tamat. Dia kata al-khilafu syarrun, berbeza pendapat dengan pemimpin ada satu yang buruk. Hamba tertarik dengan pendapat, dengan sikap yang telah diberi. Pendapat seorang kita tetap ada, tapi dalam jemaah kita kena ikut pendapat pemimpin yang telah diputuskan. Tak boleh buat pendapat sendiri. Jangan kata amo tak si. Itu ada juga kadang-kadang berlaku di dalam kita jemaah. Amo kata lagu tu tak ubah dah. Hebat sangat ke amo ni? Mana hebat daripada Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud alim kabir, alimus sahabah, alim sahabat, sahabat yang alim. Dia tempat rujuk. Tapi apabila benda ni benda yang berbeza pendapat, berbeza pengalaman, berbeza pandangan dalam perkara yang diharuskan, walaupun dia pendapat dia lagu lain, dia tidak bantah pendapat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ini sangat penting dalam berjemaah. Saya lagi pada lalai terhadap kaedah sunnatullah. Yang kedua belah, melupakan hakikat tujuan utama seorang muslim. Hakikat dan tujuan utama seorang muslim tu jangan lupa, kita kena selalu ada dalam pemikiran kita. Iaitulah dalam ayat ini dia sebut, kadang-kadang dengan melupai matlamat yang dituju oleh seorang muslim merupakan punca berlakunya isti'jal. Matlamat utama ingin dicapai oleh setiap individu muslim adalah keredaan Allah, sebagaimana saya sebut tadi. Ini berdasarkan firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa berharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi orang
lorak ni antaranya dilupa tujuan tu. Yang ketiga belah, lalai tetap sunnatullah, peraturan Allah terhadap golongan penderhaka dan penolak kebenaran. Kita orang yang tolak kebenaran ni, kita juga kena ingat bahawa Allah akan tengok dia. Mungkin kita tak boleh nak selesai masalah dia, gagahlah dia, hebatlah dia, tapi sunnatullah di dalam kehidupannya Allah telah rakyat banyak dalam Quran tentang kisah umat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, semua nabi-nabi yang menghadapi golongan yang keras, hebat, kuat, gagah, perkasa, yang tak boleh nak hadapi kerana kekuatan mereka itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah itu dengan sekejap aja. Kita jangan lupa hal ini, bahawa Allah Subhanahu, kita diminta bekerja dengan sistem, dengan syariat, dengan dipandu oleh syariat. Dan kalau sekiranya ada lagi, maka hak tu kita biar kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Kita buat mengikut kemampuan kita. Hak kita tak mampu tu, hak tu bukan kerjaan kita. Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi perang Badar, dia bawa kekuatan dia, hak setakat ada tu, hak mari banyak lagi dengan beribu orang, 1000 lebih, dengan tenteranya berkuda, dengan pasukannya lengkap, dengan bekalannya cukup, dengan senjatanya rapi. Nak lawan lagu mana di segi adat? Hak tu kerja Allah, bukan kerja kita. Kita buat ikut kemampuan kita. Karena itulah fattaqullaha mastata'tum. Kena buat mengikut keupayaan. Kalau kita buat dengan ikut keupayaan kita, maka hak tak cukup tu Allah akan tambah. Hak ni hak kita kena jangan lupa tentang apa ni, musuh golongan penderhaka. Penderhaka ni Allah buat, Allah suruh ke dia, kita buat ikut kita. Banyak dah dalam Al-Quran yang menerangkan hal tersebut. Dan yang keempatlah, bertemu dengan orang yang berteman dengan orang istiajar. Antara faktor jadi lorak ni, lorak gopoh tak tentu kalu ni, ialah kerana saya. Kerana tu saya ketengok saya hak gopoh tu, nasihat kalau sekiranya boleh jangan jangan terpengaruh dengan kegopohannya itu. Jadi tuan-tuan, itu kemudian cara mengatasi, insya-Allah kita perekahkan. Yang pertama, merenung, menyedari dan berwaspada bahaya atau kesan buruk dari sikap isti'jal. Kita dah tahu dah kesan buruk isti'jal, kita kena hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, sentiasa mengkaji dan merenung ayat-ayat Quran. Baca ayat Quran, baca hadis, baca sunnah, baca sejarah. Ini membantu kita. Yang ketiganya, sentiasa mengkaji sunnah dan sirah nabawiyah. Seperti tadi lebih kurang kata. Kita tuan-tuan, kita orang yang berada di dalam Harakah Islamiyah sebagai ketua nakib usrah kita ni, kita kena banyak membaca Al-Quran, banyak baca hadis, banyak baca sejarah, banyak kena memperbanyakkan baca pengalaman daripada orang-orang terdahulu dan buku-buku yang berkaitan. Yang keempat, mengkaji buku-buku biografi. Ini termasuk saya sebut tadi. Yang kelimanya, melakukan sesuatu tindakan berjuang di bawah tuntunan mereka yang memiliki keahlian dan pengalaman. Itu kena cari kita ada bimbingan, pembimbing kita. Yang kenanya, melakukan kerja mengikut program dan agenda jelas, bertahap, terarah dan komprehensif. Kena buat mengikut tahap, baru tidak lorak, baru kita jalan dengan molek. Ketujuh, memahami dan mengkaji cara-cara dan strategi yang diterapkan oleh musuh. Ini kenapa hal juga musuh nak awak gana. Kita kena dapat maklumat juga. Jangan kita jalan satu hala, kita juga tahu hak orang mari ikut depan. Sebab kita buat kereta motosikal, kita jalan tu ala ke depan, kita kena tengok orang mari ni. Jangan duk takut jalan orang. Begitu juga kita strategi musuh kita kena faham, baru kita boleh bawa dengan molek. Mana hak tanah lembek, mana tanah keras,
mana tanah jereluh, mana tempat nyok-nyak. Kita kena faham suasana tu. InsyaAllah kita boleh lebih baik lagi. Yang seterusnya, 8, jangan terlalu gentar dan takut di dalam melihat kekuatan musuh. Jangan takut, jangan kecut perut. Dia musuh ni memang kuat, memang lebih seumur daripada umat Islam. Cuba kita perhati dalam perjuangan Rasulullah, mana berapa kali umat Islam ni ramai daripada musuh. Sikit seumur. Berbanding jumlah sikit, berbanding senjata sikit, bekalan sikit belaka. Berapa minit? Kerana dia bawa Islam, dia bawa betul. Sekali ya semacam kekalahan di perang Uhud dan juga perang Hunain, tapi dia boleh kabur balik. Perang Hunain tu Allah nak ajar bahawa jangan ujub, jangan ada rasa bangga apabila kita jumlah ramai, kerana jumlah ramai tu bukan semesti menang. Wa yauma Hunain iz a'jabatkum kathratukum, pada hari perang Hunain kamu rasa ujub. Iz a'jabatkum kathratukum, kerana ramai. Tak boleh, Allah tak say lah gitu. Allah ajar kita apa? Kita jangan rasa bangga kita ramai. Dalam ramai tu berapa ada kita tak tahu. Dan kita jangan rasa takut apabila kita tak ramai, sebab kita innallaha ma'ana. Dia kena ada perimbangan supaya kita ni tahu duduk mana. Allah Subhanahu wa taala firman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ingat ayat ni. Dan janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang kafir bergerak dalam negeri. Itu hanya kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Jangan terpedaya. Orang kuat, orang gagah, itu memang ada kekuatan dia, tapi kita jangan takut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebut, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang yang kafir menyekat jalan Allah dan Allah sesatkan amalan mereka. Dan orang kafir akan belanjak harta dia untuk menghalang jalan Allah. Tak ada orang kafir memberi kesenangan, memberi laluan yang baik kepada orang Islam untuk jalan Allah, illa kecuali tolong, kecuali ada zaman Nabi pun ada, zaman-zaman mana pun ada kecuali. Tapi pada umumnya orang kafir tak seharap kebaikan, dia nak tolong agama Allah, tapi apa mereka buat, mereka akan sekat. Ni kita kena faham sebagai orang Islam. Kita boleh bergaul, berurusan, berinteraksi, tapi kita kena faham hak Allah raya. Kita jangan buat sarak kita bawa agama Allah ni, kena faham hak Allah raya. Bila kita faham Allah raya, kita mudah berinteraksi dengan orang. Kemudian yang ke-9, sentiasa bermujahadah diri dan melatihnya supaya sentiasa bertenang dan berwaspada, mujahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan 10-nya, sentiasa menyadari bahawa sasaran dan tujuan hidup muslim itu hanyalah semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, apabila kita bercakap tentang wabak ni, maksudnya kita jangan nak menyelamatkan diri kita dan jemaah kita daripada wabak ini. Dan kita kena kenal, walaupun kita
baca pada malam ni sepitah lalu, tetapi ini adalah sebagai perkongsian supaya kita semua boleh menyampai kepada peringkat-peringkat yang kita bawa. Dan insya-Allah kalau hal ini boleh kita sampai, kita terapkan dengan sebaiknya kepada diri kita dan juga kepada usrah kita, saya yakin dan percaya usrah kita akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dapat memberi sumbangan lebih baik dan lebih bernilai di sisi Allah, dan kemudian juga kepada masyarakat umum. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur, kepada pihak Urustia yang telah memberi ruang kepada saya untuk berkongsi pada malam ini. Yang baik dan benar daripada Allah. Kalau ada salah silap kekurangan, itu adalah dari saya, dan saya mohon supaya tuan-tuan menambahkan apa yang tidak sempat saya sampaikan pada malam ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.